So hari ni hari ke berapa kita kat sini? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 hari ke-12 kita dekat U10. Hari ni cheat day kita orang. Kita orang beli dessert. Jom. Sabar, kita tunggu kawan kita. Kita akan review cheese good. Tak tahu matcha ke pistachio. Surprise. Cake batik. Cake imbo. Kita durian cream. Dah habis lagi 3 tu. Ambil korang punya masing-masing. Okay, ambil masing-masing. Okay. Kita buka masing. Saadah dah ambil. Okay, dia memang Ada pegang. pun ambil cream juga. Okay, kita akan try cheese good ni dulu. Wow. Okay, cepat. Tekan. Hai subscribers semua. Ada 3 orang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh bukan. Keras guys durian cream dia. Keras. Bau tak durian. Oh. Apa Ada biskof. Ada cream kot ni. Yang kalau putih tu. Pasal ada cake. Atas dia bukan instant tau. Dia macam biskut yang di ni. Cakap serentak Sekejap aku fikir. 1, 2, 3. 5. 5. Kenapa 7? Sebab sedap. Sedap tapi bengku. Sangat. Kita sama Okay, dengan kau? lima. Kenapa Sedap. Kek dia sedap lagi. Cuma dia punya atas tu macam dah lama. Macam dah lama. Aku punya ni dia sedap. Dia macam rasa cheese dia. Cuma dia manis gila. Tengok ni durian dia. Wow. Sedap guys. Korang boleh try. Nah. Nak rasa. Rasa-rasa. Sila rasa-rasa. Atas ni apa? Kelapa kan? Kan, memang biskut. Sedap rasa durian dia. Sementara tu, kita akan buka lagi satu. Kita akan rasa sama-sama. And kita bagi rate sama-sama. Faham semua? Faham. Objek. Nampak ni. Atas dia macam ada cair. Saya makan ni Sat. Atas ni. Benda. Saja ya. Dia memang benda-benda berkuah. Kek batik pun punya apa? First bite. Apa dia? Macam tak sedap je. Lalu coklat. Okay. Rasa? Korang kenapa gelak-gelak ni? Apa ni? High expectation. Ya Allah, ini aku bagi 3 je. 3 betul. Yalah, aku tak makan coklat. Yang coklat dia pula coklat yang jenis macam coklat duit shilling. Mana-mana. Dia macam pelik lah rasa Dia dia. macam ke peanut butter tu. Kenapa lah after taste dia rasa pahit Apa dia tu ke? yang kek batik. Macam kau ada dalam kepala tu. Okay. Kita cakap berapa bersebelum serentak. 1, 2, 3, 4. So aku tadi makan macam sangat pun tu. Ya. Dia macam dia punya ni manis. Dia manis. Aku punya yang 4 ni je. Pahit. Lepas tu ni macam dia macam biasa macam natural punya rasa kan. Rasa dia tak masuk. Tak kena kan. Tu matcha dia tak cukup. The matcha is not matcha ini. So untuk kedai Kedai apa nama dia? macam dessert Charm dessert. Kita bagi rate dalam Assalamualaikum. apa dia punya cream sedap. Cream dia sedap kan? Cream dia sedap. So yang paling sedap kita tahu Okay, apa sedap. yang korang paling suka and apa yang korang tak suka? Nak kena gila juga ni cream. Cream sedap. Paling sedap. Sedap, Paling kau tak suka? Benda aku paling suka cream. Paling aku tak suka ni. Benda yang paling suka mestilah durian cream. Okay. Yang aku paling tak suka kek batik. Saat apa paling sedap apa tak sedap? Durian cream paling sedap. Yang paling tak sedap
Kek embol. Kek apa? Kita ni kek embol. Kau pun sama eh? Aku macam Ni. Dinarik berapa yang ni? kek embol berapa? Berapa Tunjuk tangan. Cuma tangan aku. Sama weh, sumpah sama. Cuba rasa ni. Kita ada Dina in the house. Okey, rasa daun. Mutamat, bye. Thanks korang. Kek dia sedap. Kek yang ni, kek dia sedap tapi dia punya atas tu tak sedap. Dia biskop tapi aku rasa dia bukan jenama Tapi biskop. mahal dia RM3. Sebenarnya aku suka tu ni. Tapi cheese dia sedap lah. Bagi aku cheese dia deserve higher rate. Ya ke? Daripada 5? Yes. Nanti kita akan Kesimpulannya kek paling sedap sekali. Hi guys, saya kawan Iman dari Johor. My name is Izael. Not my taste. Apa plus 10? To 7. 7 sebab awal-awal tu rasa macam pelik tapi end dia sedap. Cheese good. Tak sedap. 4. Ni 7. 4. Itu biskop. Ni biskop ni coklat. Yep. Tolong banyak sikit saya. Ini betul ke biskop? Ada rasa wangi-wangi. 2. Tu je, bye. Dia start layu sikit. So kita akan terus transfer guys. Sayang nak buka. Jadi aku memang nak transfer bunga ni lama dah dekat bekas ni, tapi aku terfikir nak photoshoot lagi sekali disebabkan petang tu kita dapat bergambar sekejap je kan. Okay lah, nak photoshoot dengan bunga, so aku simpan dulu. Jadinya kita akan transfer terus malam ni. Tadi aku baru balik photoshoot. Ni bunga sunflower I think. Cake wall. Ini tak ingat apa. Look, congrats Iman sayang on your tauliah. We proud of you always. From Ati and Susu. Thank you Ati and Susu. Thank you. This is from Nusra. Like put it in the center. Thank you. Be here. Look how pretty they are. Thank you. Hello guys, Assalamualaikum. So hari ni kita akan buat apa? Seperti yang korang lihat sekarang, bilik aku memang bersepah gila. Aku gambar lepas taliah. Lepas tu balik rumah memang tak larat gila nak buat apa-apa kan. Kaki bengkak apa semua. So bilik aku memang bersepah tak kemas lagi. Barang-barang pun ada dalam luggage lagi. Baju pun baru basuh. So kita akan kemas bilik. Tapi sebelum tu kita makan dulu. Sekarang baru pukul 10 pagi kot. Not sure. So kita akan makan. Actually aku nak try yang ni. Ini first time aku try. Tapi aku takut dia pedas sangat. And sekarang ni pagi lagi. So kita akan makan yang biasa. Aku makan carbonara. Aku nak letak korang kat mana ni? Ya Allah. Nampak gemuk lah daripada bawah. Sini ke? Belum. Okay, so first kita akan masukkan air dalam kuali. Lepas tu kita letak dekat atas apa guys. Kita kena cakap laju-laju sebab storage dah nak penuh. My god, mana mangkuk favourite aku? Okay, jumpa.
mangkuk favorite. Air dah menggelegak, jadi kita boleh masukkan. Okay, mi dah masak, so kita toastkan dia. Sebenarnya mi ni macam terkembang sikit, but it's okay. It's okay guys. Guys, look at that. Listen to the... Okay, now kita akan masak telur. Oh, sedihnya. Telur habis. Habis tu kita nak makan dengan apa ni? Tak ada telur. Betul ke? Ke dia orang prank aku? It's okay, kita akan makan je dia. Okay guys, so kita dah habis makan. Stick kepada plan kita tadi, iaitu kita nak kemas bilik. So jom kita tengok apa yang kita kena kemas. Banyak kiri. Buat transition. 1, 2. Vlog kita kali ni macam biasalah akan diakhiri dengan skincare routine. Okay, kita dah basuh muka apa semua. Next kita akan pakai toner serum dan habis dah. Next kita akan pakai moisturizer. Next kita pakai ubat jerawat. So tu je untuk hari ni. Kita jumpa lagi dekat video yang lain. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum. Bye bye.